Itulah. Bukan masalah saya sekarang. Ini kalau kami pergi, siapa nak jaga? Siapa nak jaga ini? Saya kadang-kadang itu saja. Di celah kesibukan kota Kuala Lumpur, tersembunyi kisah sebuah keluarga kecil yang sedang meniti hari-hari penuh ujian dengan sabar. Di PPR Seri Perak, Encik Bakar bin Nikmat dan isterinya, Puan Salmah binti Muhammad Noh, hidup dalam serba kekurangan, namun masih menggenggam harapan. Encik Bakar mengidap penyakit jantung, manakala Puan Salmah baru-baru ini disahkan mengidap kanser usus. Lebih memilukan, beliau juga menghadapi masalah penglihatan akibat katarak dan kini memerlukan pembedahan mata agar dapat kembali melihat dengan jelas. Dalam keadaan kesihatan yang semakin merosot, mereka masih gagah menjaga satu-satunya anak mereka, Nur Faizah binti Bakar, seorang anak OKU yang memerlukan penjagaan penuh kasih sayang setiap hari. 3 jiwa, satu rumah kecil, satu perjuangan besar. Namun di sebalik ujian yang berat, sinar itu akhirnya datang. Mawib hadir memberi bantuan, meringankan beban yang ditanggung keluarga ini. Nama saya Bakar bin Nikmat. Ini Salmah binti Muhammad Noh. Saya ni dapat bantuan daripada Batu Mal. Saya berhenti kerja, saya tak ada kerja apa-apa, baru dapat. Umur dah 58, masa tu 58. Dah sakit-sakit. Itu saya kerja swasta, masa tu saya kerja swasta, tak ada pencen. EPF je lah, itu je lah. Masalah saya jantung. Masalah saya jantung ni, baru operate mata, tambah lagi kanser usus. Sekarang dalam perawatan. Dalam perawatan. Hari Senin tu hari dia baru buat CT scan. Tak tahu keputusan dia 1 bulan 7 ni, tak tahu keputusan dia apa lagi. Ada lagi ke tidak ke. Itulah, harap minta doa kepada Tuhan dia boleh sembuh sakit dia kan. Alhamdulillah, dimintalah doa kepada semua. Itulah. Bukan masalah saya sekarang. Ini kalau kami pergi, siapa nak jaga? Siapa nak jaga ini? Saya kadang-kadang itu saja. Anak OKU dari segi apa? Lahir dia pada Sejak lahir. Sejak lahir dia macam boleh macam cerita anak. Doktor dah cakap, Bakar, you tak boleh buat apa-apa lah. Ini you punya baby, tak boleh buat apa-apa lah. Dia memang semua hidup dia macam ni lah. Dia kaki tangan lah, tak boleh berjalan. Tak boleh, macam ni je lah. Dia terbaring. Duduk saja, jalan tak boleh. Sentiasa pampers, kena pakai pampers. Sentiasa pakai pampers. Makan dia tu lah, susu bubur yang bubur kanci daripada Bantu Mal Kasih. Ini yang nombor 1. Jadi yang lain-lain semua semua dah kahwin, semua dah kerja, dah ada rumah, dah duduk masing-masing, dah ada keluarga masing dah ada yang menyewa, yang ada rumah sendiri lah. Itulah, Batu Mal baik hati, sanggup bantu kami. Alhamdulillah lah. Anak saya dapat pampers dengan susu. Saya dapat bulanan lah. Bulan-bulan saya dapat lah. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pusat zakat, daripada Batu Mal ke banyak-banyak. Kalau tidak, saya keluarga pun susah. Tak ada orang yang nak bantu kan ni. Anak-anak adalah bantu sikit-sikit. Alhamdulillah lah. Jadi saya dapatlah bantuan daripada pusat zakat dan Batu Mal. Saya nak beri nasihat lah kepada yang dapat bantuan daripada Mawib ni. Bersyukurlah. Jangan ambil mudah, jangan dipermainkan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada mereka semua yang bantu kami,
Kalau tidak, saya pun tak tahu apa tolong kami kan. Terima kasihlah banyak-banyak.